Primadona filem Melayu Era Fazira menzahirkan harapan agar majlis perkahwinannya dengan jejaka pilihan hati Ezwan Zain yang dijadual berlangsung pada 12 Disember ini menjadi titik mula kepada kehidupan baharu yang diberkati dan membahagiakan. Guys, sebelum kita lanjutkan dengan topik bahagia ini, jom subscribe drama tu. Menurut laporan berita harian, Era atau nama penuhnya Fazira Wancek bakal menutup fasa sebagai ibu tunggal selepas 11 tahun. Beliau mengakui keputusan untuk kembali bergelar isteri diambil selepas beliau dan Ezwan melalui pelbagai fasa yang menguatkan hubungan mereka. Saya mengharapkan inilah yang terbaik, terindah dan penutup segala yang indah. Alhamdulillah, kami sudah lalui macam-macam fasa. Saya pasti semua orang nak lihat saya bahagia. Nak umum pun bercampur baur. Ada perasaan terharu, gembira, semuanya. Katanya ketika ditemui pada majlis pelancaran dan tayangan perdana muzik video Cinta Abadi 2025 di sini petang tadi. Era turut menjelaskan bahawa proses meyakinkan diri untuk kembali berumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah memandangkan kedua-duanya sudah lama hidup berdikari. Namun, keputusan dibuat bukan kerana terdesak mencari pasangan. Kita bukan dalam situasi terdesak nak cari pasangan. Ia lebih kepada nak ada teman, ada kawan bicara. Terutama bila hari tua. Anak-anak pun dah besar. Sekarang umur 16 tahun. Semua itu difikirkan dan atas dasar itu kami buat keputusan untuk bersatu, ujarnya. Kesepakatan untuk melangkah ke fasa baharu itu dicapai selepas kedua-dua keluarga bertemu kira-kira 6 minggu lalu. Dalam pertemuan bersama media, Era tidak dapat menahan air mata sewaktu mengumumkan tarikh pernikahan berkenaan. Beliau turut menambah bahawa anak perempuannya, Engku Alicia, merestui keputusan tersebut. Kedua-dua anak kami sangat positif dan ikut saja. Tiada bantahan daripada anak-anak, katanya.